Mika pening nak buat konten apa. Dengar cerita aku ni. Zaman dahulu, hiduplah seorang ibu dan anak laki-laki. Dia hidup susah. Dia hidup susah ni memang taklah macam zaman sekarang lah. Susah betul. Dia, bapak dia dah meninggal. Tinggallah dia berdua je lagi dengan anak dia yang jantan. Hidup dia susah daripada orang lain. Dan berjalannya waktu, besarlah anak ini. Anak ini singkat cerita ingin nak merantau. Pertama kali dia nak merantau, dia cakap dengan mak dia. Mak dia tak ngasih. Dan tiba-tiba mak dia cakap, cuma engkau lah anak satu-satunya yang aku punya, kata mak dia tadi. Dan tiba-tiba rayu-merayu terus si anak ni tadi. Dan akhirnya ibunya menyetujui dia untuk merantau. Akhirnya singkat cerita dia pun pergi. Dia pergi merantau berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mak dia rindu. Mak dia rindu berdoa mak dia, mana anak aku tak balik-balik? Anak aku kenapa tak balik-balik? Aku rindu sangat. Apakah dia ada lagi? Apakah dia mati? Apakah dia apa? Dia ingin nak berjumpa. Dan akhirnya terkabullah suatu hari baliklah anak dia dengan bahtera besar.